Seterusnya, carta palang. Kita belajar tentang carta palang. Okey, palang tu ni bentuk palang. Okey, baik. Dongeng tak ditunjukkan, tak ada kat sini. Ini telah baca 50 buah buku sepanjang tahun. Maksudnya, dia bagi tahu ialah semua yang dibaca ini ialah 50. Jadi, oleh kerana tinggal si dongeng seorang, kita boleh cari. Maknanya kita kena buanglah misteri, buanglah fashion science, dapatlah nanti dongeng. Okey. Dah, itu yang kita faham. Tapi soalannya bukan cari dongeng, nyatakan peratusan buku dongeng yang dibaca. Okey, macam biasa, yang dicari per jumlah semua darabkan dengan 100%. Okey, jom kita cari dongeng. So, nak cari dongeng ialah 50 tolak 50 ni 16 dekat tengah-tengah. So, maknanya antara 20 dengan 16 bezanya 4. So, tengah-tengah 2. Maknanya 16 tambah 2, 18. Tolak dengan 12. Per tambahkan semua tadi. Tambahkan semua. Iaitu kita dah tahu jawapannya ialah 50. Darabkanlah dengan 100%. Okey. So, 50 tolak 18. 32. 32 tolak 12. 20. So, maknanya akan jadi 20/50. Darabkan dengan 100%. Permudahkan. Lagi sekali, cikgu dah pesan, bagi tahap kamu sekolah rendah, nombor yang single ni masih ada kaitan dengan pecahan yang di bawah, iaitu dipanggil penyebut. So, 5 dengan 100, 5 kali berapa dapat 5? 1. 5 kali berapa dapat 120. So, tinggallah 2 darab 20. So, akhirnya jawapannya ialah 40%. Okey, boleh?